Iya tu. Ni yang pembuat game ni. Apa bang tak tahu aku pemain ni. Legend, tadi ada banyak orang main tak? Berapa orang main tadi? Baru aku tak tahu betul. Weh deh, ada update. Sekejap, I sure run I new update go event. Ada update tak? Sekejap, kita dia kata suruh tunggu kan. Belum ke lah, dia suruh tunggu. Oh, dia tengah cakap-cakap dengan kita kan. Update dia ada apa je. Tahu aku pun tadi ada warna-warni. Tapi aku pergi jual. Ha, ni abang ada warna-warni juga. Tok ni dia. Ni dia. Warna-warni juga abang ada bambu ni. Ada stok baru dah tutup. Rumah. Oh, new quest. Okay. Ada ke warna-warni? Tak ada. Oi, buah naga abang ada yang warna-warni juga. Banyak gila yang warna-warni. Ui, bapak Eden ni apa Eden? Ui Eden, tengok. Tu, tengok ada orang besar. Ui, bapak. The God of Power. Ui, dia buat apa? Gila ni. Bagi. Kalau ada warna-warni jangan ambil Aiden.
Buat bagi love atau ada apa. Banyak gila warna-warni. Beribu. Banyak gila warna-warni. Tahu monyet buruk. Tahu. Mana lebah kat tu lebah. Apa nak tahu ada warna-warni tak? Oh ada atas-atas lah warna-warni tu. Dia kata dia rasa server ni lagging. Di tengah cakap-cakap. Ha? Dengar dia cakap apa dia. Ada asal dia buat macam tu. Buka macam tu. Tanta dia kata mahal. Update. Tahu dia Syabdan ni. Kita kena keluar masuk balik lah update kan. Kita masuk 1 2 3 masuk. Kita masuk Roblox kan.